Okey, kita teruskan perjalanan kawan-kawan untuk menyampaikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Sekarang kita berada di Entap, Kelurahan Khairia Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Negeri Hilir, Provinsi Riau. Tapi kita tengok apakah masih ada jalan di belakang ni. Agak semak ni kawan. Mengatakan sayang berlagu merdu, bermadah sayu lemah mendayu. Untuk dapat tiba ke rumah yang nak kita tuju pada pagi menjelang tengah hari ni, kita melalui jalan yang cukup semak ni kawan. Pernafasan suria dah mula keluar. Allah. Tapi tak apa-apa. Ini tak mengurangi semangat kita. Hati-hati bang. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun jalan ini sangat susah kita lalui, amanah untuk orang yang memerlukan ini patut kita sampaikan. Mari, walaupun jalan teruk, kita pikul lagi, kita hantar sampai rumah. Coba dia kawan, kita dah dekat nak tiba ni. Yang nampak di depan tu, itu rumah dia. Tempat mandi nak darah jelita, tamas kampung ai sedang dirindu ini. Kita dah sampai rumah yang kita tuju ini. Salah satu rumah akak ini jauh dari kota, dan inilah perkampungan yang terkelilingi. Mari kita sampaikan dan kita naik rumah dia. Jauh di mata. Baik kawan-kawan, kita dah tiba di rumah yang kedua ni dan tampaknya macam rumah lama ni. Dan sebagai informasi untuk kita, ini adalah kediaman Mak Oteh Siti Nikmah. Mereka tinggal di rumah ni ada 3 orang kakak beradik dan seorang anak syurga yang dah berusia 40 tahun lebih. Yang dia tu merupakan anak kepada Mak Oteh Nikmah. Mereka merawat anggota keluarga yang merupakan anak istimewa ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Meski dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Saya sempat juga berbual sikit dengan Mak Oteh Nikmah ni, dan kawan-kawan, ini dia 3 beradik tu. Ini Mak Oteh, dan selepas tu ini ada ini Mak Anda ni kita panggil. Selepas tu ini adik dia paling bungsu, kita panggil Mak Ucu. Dan sekarang kita bersama Mak Oteh Nikmah dan juga ini anak spesial dia nama Bang Khairul.